Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaby sekalian. Keputusan PRKI Kuning telah pun kita ketahui. Barisan Nasional berjaya mengekalkan status quo. Tetapi boleh kita katakan yang mereka ini walaupun menang tetapi sebenarnya mereka tengah kecundang. Anak-anak papa mesti tak puas hati dengan penjelasan saya kan? Tetapi tak apa, tonton video ini sampai habis untuk tahu apa yang saya maksudkan. Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang kita tahu, keputusan PRKI Kuning telah pun kita ketahui. Di mana seperti mana yang saya sebutkan pada awal video tadi, Barisan Nasional telah berjaya mengekalkan kursi tersebut dengan bilangan undi sebanyak 11,065 undi. Cikgu Yusri berjaya mengekalkan kursi itu di tangan Barisan Nasional. Berbanding dengan calon Perikatan Nasional dari PAS yang telah berjaya mendapatkan undi sebanyak 6,059 undi dan juga calon dari PSM yang telah berjaya mendapatkan undi sebanyak 1,106 undi. Jadi secara asasnya, majoriti untuk Cikgu Yusri ialah sebanyak 5,006 undi. Jadi tahniah diucapkan kepada Cikgu Yusri atas kemenangan ini. Tetapi tuan-tuan dan sekalian, kita jangan tengok PRK ini dari segi angka kemenangan dan sebagainya. Sebaliknya, ada begitu banyak sekali perkara yang boleh kita ulas daripada keputusan PRK ini. Tetapi sebelum itu, saya ingin terlebih dahulu menyalurkan pujian kepada Jentera Perikatan Nasional untuk PRK Kuning ini. Kali ini saya cakap terus terang, anda memang telah berjaya belajar dari kesilapan ketika PRK yang lepas, terutamanya PRK Nenggiri, Sungai Bakap dan juga Kuala Kubu Baru. Di mana secara asasnya, nombor satu, anda memang tidak layan sebarang percubaan daripada pihak lawan untuk bercerita berkenaan dengan isu calon Perikatan Nasional. Kalau dahulu masa ketika PRK KKB, PRK dekat Sungai Bakap dan juga PRK Nenggiri, banyak masa dihabiskan oleh Jentera Perikatan Nasional untuk mempertahankan calon dari serangan geng-geng Pakatan Harapan Barisan Nasional. Sebaliknya pada kali ini, walaupun mereka cuba untuk menggunakan strategi yang sama seperti menyerang berkenaan dengan isu tauliah dan sebagainya, tetapi Perikatan Nasional nampak gayanya tidak begitu melayan sangat tentang serangan-serangan itu. Just jawab sekali dua, move on, terus kepada isu yang hendak dibawa. Which is benda ini sangat-sangat bagus. Dan menyebut tentang isu yang dibawa, lagi sekali saya nak puji Perikatan Nasional. Ketika PRK yang lepas-lepas, mereka terlampau banyak sangat bawa isu-isu nasional, isu-isu berkenaan dengan benda yang terlampau bersifat orang kata apa umum yang tidak begitu menyentuh tentang penduduk yang berada dekat kawasan PRK tersebut. Banyak bawa isu berkenaan dengan tak cukup jumlah lah ketika pembentukan kerajaan perpaduan madani ini sebagainya. Kemudian isu berkenaan dengan Islam itu and then kaum ini dan macam-macam lagi lah. Isu-isu yang terlampau bersifat nasional. Dan isu bersifat nasional ini walaupun penting tetapi ianya tidak menangkap imajinasi rakyat setempat. Rakyat setempat lagi nak cerita mereka didengari. Dan benda inilah yang telah dibuat oleh Perikatan Nasional ketika PRK Kuning ini. Di mana mereka tak fokus kepada isu-isu nasional. Walaupun ada, memang disentuh juga sikit-sikit. Macam isu jalur gemilang, macam isu berkenaan dengan isu era dan sebagainya. Tetapi banyaknya mereka sentuh isu tempatan. Terutamanya benda yang menjadi rumutan penduduk sejak sekian lama, iaitu berkenaan dengan isu ladang babi yang melambak-lambak dekat kawasan air kuning itu. Dan ini dibuktikan dengan kemenangan Perikatan Nasional pada PDM Tanjung Keramat. PDM Tanjung Keramat ini penting. Sebab apa tahu? Sebab Tanjung Keramat inilah antara kawasan yang betul-betul jadi highlight berkenaan dengan lambakan ladang-ladang babi ini. Jadi secara asasnya, Perikatan Nasional pada kali ini, mereka tidak begitu fokus kepada isu yang terlampau open. Sebaliknya, mereka fokus kepada isu tempatan dan benda inilah tuan-tuan sekalian yang boleh kita puji sebenarnya. Dan menunjukkan bahawa memang Perikatan Nasional telah berubah daripada parti yang hanya bercerita tentang isu nasional tetapi fokus kepada isu-isu tempatan. Kekalkan momentum ini, wahai Perikatan Nasional, tahniah diucapkan kepada Ustaz Idris Ahmad selaku pengarah Jentera Pilihan Raya untuk PRK Kuning bagi Perikatan Nasional pada kali ini. Jadi, itu berkenaan dengan hal Jentera Perikatan Nasional. Sudah cerita juga berkenaan dengan pola pengundian tentang nombor-nombor keputusan dan sebagainya. Kita cuba cerakinkan satu persatu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Untuk Barisan Nasional, untuk PRK pada kali ini, macam saya sebutkan tadi, mereka telah berjaya mendapatkan undi sebanyak 11,065 undi. Tetapi secara hakikatnya, walaupun mereka menang dengan majoriti 5,006 undi, sebenarnya mereka patut dapat lebih banyak dari itu. Kerana apa tahu? Kerana mereka ini sekarang dah bergabung dengan Pakatan Harapan.
kita kena tengok keputusan PRU yang ke-15 tuan-tuan dan sekalian. Pada ketika itu arwah Hisham telah berjaya mendapatkan undi sebanyak 9,088 undi. Calon Pakatan Harapan pula pada ketika itu telah berjaya mendapatkan sebanyak 6,875 undi. Jadi sepatutnya tuan-tuan dan sekalian, jumlah undi yang diperoleh oleh calon Barisan Nasional pada kali ini ialah 15,963 undi. Campurkan dua-dua ini kan. Tetapi mereka hanya dapat 11,065 saja. Bermaksud mereka telah kehilangan undi sebanyak 4,898 undi. Menghampiri 5,000 undi, tuan-tuan dan puan sekalian. Bukan jumlah yang sikit tau. Dari segi peratusan undi yang mereka dapat pula berbanding dengan jumlah mereka yang keluar mengundi, mereka hanya mendapat jumlah yang menurun berbandingan pada ketika PRU yang ke-15. Ketika PRU yang ke-15, arwah Hisham telah berjaya mendapatkan lebih kurang 68% pengundi daripada jumlah pengundi turun padang. Tetapi pada kali ini, mereka hanya dapat lebih kurang 60% lebih saja, menyaksikan bahawa mereka telah menyusut sebanyak 7.31%. Manakala untuk Pilkada Nasional pula, tuan-tuan dan sekalian, pada PRU yang ke-15, mereka dapat undi sebanyak 6,812 undi untuk calon PAS dan memandangkan mereka sekarang ini mendapat sokongan daripada pejuang tanah air membentuk GTA kan. GTA pada ketika itu dapat 105 undi saja. So pada PRU yang ke-15, gabungan PAS dengan GTA ini hanya mendapat 6,917 undi. Tetapi pada kali ini, tuan-tuan dan puan sekalian, mereka telah berjaya mendapatkan undi sebanyak 6,059 undi. Bermaksud mereka telah kehilangan undi sebanyak 858. Tetapi in a way, undi untuk Perikatan Nasional ini solid. Jumlah mereka yang keluar mengundi pada PRU yang ke-15 untuk Perikatan Nasional dengan jumlah mereka yang keluar mengundi pada kali ini lebih kurang sama. Bermaksud mereka yang telah undi Perikatan Nasional ketika PRU yang ke-15, mereka kekal mengundi Perikatan Nasional pada kali ini. Jadi Perikatan Nasional tidak mengalami situasi pengurangan undi yang begitu ketara. Tak macam BN, kehilangan sampai hampir 5,000 undi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi yang mengejutkan ialah PSM. PSM ni memang sangat luar biasa. Ketika PRU yang ke-12, mereka hanya dapat 586 undi sahaja. Tetapi pada kali ini, mereka dapat sampai 1,106 undi. Peningkatan undi tau. Peningkatan sebanyak 520 undi. Jadi sekarang ini, PSM lah satu-satunya parti yang menyaksikan jumlah undi mereka bertambah. BN menurun, Perikatan Nasional. Dan penambahan ini, tuan-tuan sekalian, saya percaya dan penambahan undi untuk PSM ini, saya percaya telah disumbangkan oleh pengundi berketurunan India di situ. Sebab saya yakin, seperti mana yang telah saya sebutkan dalam video saya sebelum ini, pengundi-pengundi India sebenarnya merasakan diri mereka ini tidak begitu diwakili, baik oleh Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan dan juga oleh Perikatan Nasional. Dan kebetulan, calon PSM ialah Bawani KS, seorang yang berketurunan India. Jadi saya yakin penambahan kursi untuk Bawani ini penambahan undi untuk Bawani ini disumbangkan oleh masyarakat Hindu yang berada dekat kawasan air kuning tersebut. Jadi secara asasnya memang kita nampak kat sini, tuan-tuan dan sekalian, the biggest loser is Barisan Nasional. Hilang sampai hampir 5,000 undi. Inilah dia. Tetapi ada satu lagi plot twist, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang ini kalau anda perhatikan, ketika PRU yang ke-15, arwah Hisham dapat 9,088 undi, betul tak? Dan calon Pakatan Harapan dapat 6,875. Jadi sepatutnya undi untuk calon Barisan Nasional untuk Cikgu Yusri pada PRK pada kali ini meningkat 6,875. Seperti mana saya sebutkan, BN dengan PH tengah bergabung menjadi UMDAP. Tetapi Cikgu Yusri hanya dapat 11,065 saja. Bermaksud sekarang ini, penambahan undi untuk Cikgu Yusri daripada geng-geng Pakatan Harapan cumlah 1,980 undi saja, tuan-tuan dan sekalian. Cuma 1,980 tambahan undi saja berbanding dengan 6,875 yang sepatutnya memihak kepada Cikgu Yusri. Bermaksud kat sini, tuan-tuan dan sekalian, majoriti penyokong Pakatan Harapan yang telah mengundi PH pada PRU yang ke-15 dahulu, mereka tak nak keluar mengundi, tak nak undi Cikgu Yusri. Kenapa agaknya? Adakah Pakatan Harapan menolak Barisan Nasional dekat tapah ini?
Adakah penyokong-penyokong PH memang tak nak sokong BN? Ataupun adakah mereka ini dah merasa macam muak dengan BN dan mereka pun tak suka dengan DAP ataupun ada masalah dengan PH kerana bergabung dengan BN menyebabkan mereka protes dan nak keluar mengundi? Yalah, mungkin mereka ini masih lagi belum sanggup untuk mengundi Perikatan Nasional. Tetapi mereka juga tidak mahu untuk undi Barisan Nasional sebab protes dan sebagainya. Jadi mereka ini mengambil keputusan untuk tidak keluar mengundi dan tidak menyokong calon Barisan Nasional yang mewakili Kerajaan Perpaduan Madani. Yang ini perlu kita fikirkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi apa-apa pun, satu lagi faktor yang perlu kita perhatikan ialah pengurangan jumlah mereka yang keluar mengundi. Pada PRU yang ke-15, jumlah mereka yang keluar mengundi ialah 23,466 orang. Manakala untuk PRK pada kali ini, jumlah yang keluar mengundi ialah 18,230. Yang ini berdasarkan kepada jumlah undi yang dikira. Undi rosak saya tak kira. Undi rosak itu kita tolak terlebih. Tetapi jumlah ini menyaksikan penurunan sebanyak 17% berbanding dengan PRU yang ke-15 yang telah berlalu itu. Jadi sekarang ini, tuan-tuan sekalian, memang kita tahu anak papa pastinya akan kata kat saya, Papa Berry, engkau punya analisa tu ke laut. Yang penting menang. Tak kiralah menang itu macam mana sekalipun, yang penting PN dah kalah. Tetapi itulah dia, tuan-tuan sekalian. Orang yang kurang bijak, mereka hanya akan lihat menang dengan kalah. Orang yang betul-betul bijak, yang memerhatikan untuk masa depan, mereka akan kaji analisa, mereka akan kaji data-data yang ada. Sebab apa? Daripada semua data inilah mereka tahu apa yang berlaku, apakah pola pengundian, apakah yang bagus mereka buat, apa yang tak bagus, apa yang boleh dikekalkan, apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Jadi saya harap sangatlah semua penyokong Pakatan Harapan ini tak bijak. Mereka hanya pandang tentang menang, tetapi mereka tak tengok langsung tentang analisa dan juga data-data yang terpampang. Tetapi itulah dia, tuan-tuan sekalian, sekarang ini macam yang dikatakan, status quo kekal dekat Perak. Tidak ada berlaku perubahan jumlah kerusi. Barisan Nasional tetap ada 9 kerusi, 8 dari UMNO, 1 dari MCA. Manakala DAP kekal dengan 18 kerusi, diikuti rapat oleh PAS dengan 17 kerusi. Tak ada perubahan apa pun. Tetapi yang penting, tuan-tuan sekalian, kita dah nampak PRK Ikoning pada kali ini menyaksikan Perikatan Nasional is back on track. Cumanya saya setuju dengan pandangan beberapa penganalisis politik, masih lagi mereka jauh ketinggalan dekat kerusi ikonik ini dan sesuatu yang betul-betul jitu perlulah dilakukan oleh mereka ini untuk memastikannya mereka dapat peluang untuk terus berjaya dekat kerusi-kerusi yang memang bukan kerusi tradisi mereka ini secara asasnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi apa-apa pun, sekali lagi diucapkan tahniah kepada UMNO Barisan Nasional kerana telah berjaya mengangkat kerusi ikonik ini dan of course lah, sudah pastilah undak mantapkan. Tetapi nak kata mantap sangat pun tak juga. Sebab undi daripada Pakatan Harapan untuk Barisan Nasional, penambahannya tak sampai pun 2,000. Mantap celah mananya kau ikutkan? Mantap! 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 Mantap!